Dalam video ni saya nak kongsikan 6 makanan dalam bentuk suplemen yang anda boleh ambil untuk atasi masalah batu karang. Dan saya ada salah seorang testimoni yang terbaru yang alhamdulillah tak lama masa dia, dalam 2 bulan alhamdulillah masalah batu karang dalam buah pinggang dia selesai. Jadi saya Amin Kamarudin daripada Ultimate Vitamin. Kalau anda ada masalah batu karang, anda boleh tengok video ni, fahamkan dan mungkin anda boleh take action lah apa yang patut anda buat. Jadi kalau anda first time tengok video ni, saya nak minta anda untuk klik butang subscribe dan komen saya dah subscribe. Dan mungkin anda dah lama ada masalah batu karang dan mencari cara alternatif yang mana selamat, yang halal dan yang penting berkesan lah. Baik. Saya nak kongsikan 6. So produk-produk ni kalau nak dapatkan, boleh dapatkan daripada saya, sebab saya akan kongsikan macam mana teknik pengambilan yang menyebabkan batu karang tu boleh hilang dan doktor boleh discharge. Ni berdasarkan testimoni yang terbaru pelanggan saya, Encik Hazama. Baik, yang pertama, apa yang anda patut makan? Yang pertama ialah B-complex lah. Kenapa B-complex? Sebab B-complex ni dia akan bantu untuk bila kajian dibuat, kalau kita ada kurang vitamin B kompleks, salah satunya B6, dia akan naikkan oksalat dan dia akan menyokong kepada pembentukan batu karang. Dan dalam masa yang sama, bila kita ambil B kompleks ni, dia akan bantu untuk bakar asid urik. Sebab asid urik adalah salah satu bahan yang menjadikan batu karang tu. Yang menjadi bahan komposisi batu karang tu, salah satunya ialah asid urik, dan adalah beberapa benda lain kan, macam kolesterol dan benda-benda lain. Dan dalam masa yang sama, kalau anda tengah sakit, dia akan bantu untuk relaxkan untuk sebagai tahan sakit. Okay, yang kedua ialah kalsium. Kalsium ni kajian mengatakan kalau kita tidak cukup kalsium, maka dia akan jadi masalah. Dia akan menyokong kepada pembentukan batu karang tu. Jadi bila kita ambil kalsium yang betul, yang konsisten, yang mudah diserap, maka dia akan mengurangkan penghasilan oksalat tu. Okey, dan yang kemudian ialah alfalfa. Alfalfa ni besar impak dia kepada masalah batu karang, sebab dia akan bantu untuk lancarkan saluran darah, saluran kencing, bantu untuk lawas, dan dibantu untuk turunkan tahap asid urik, sebab sifat dia adalah dibantu untuk mengalkalikan. Okey, dan kemudian omega 3. Omega 3 ni apa penting? Sebab dia sifat dia adalah anti-inflamasi. Anti-inflamasi, kalau kita rasa sakit itu maksudnya berlaku inflamasi, dan dia bantu juga untuk kurangkan oksalat. Antara fungsi dia bantu juga untuk kurangkan oksalat, dan dia bantu untuk bakar lemak-lemak kolesterol yang tak bagus dalam tubuh kita, yang juga menjadi punca kepada masalah batu karang. Itu yang kelima, dan last kali yang keenam ialah polyphenol. Saya memang sangat cadangkan polyphenol kalau anda nak hasil yang lebih cepat, nak yang orang kata suplemen yang ada kuasa, bukanlah kuasa, maksudnya kuasa Tuhan, bukan, yang ada fungsi yang lebih kuat, Dia pertama, dia antioksidan, kedua, dia adalah anti benda-benda yang abnormal dalam tubuh kita. Sel-sel yang abnormal dia akan bantu untuk hancurkan, cairkan, dan dia akan bantu untuk baiki sel-sel yang rosak yang menyebabkan tubuh kita sepatutnya tak jadi batu karang, jadi batu karang. Dia bantu untuk betulkan balik fungsi sel kita. Sepatutnya asid urik rendah jadi tinggi. Sepatutnya kita punya buah pinggang sihat tapi jadi tak sihat. Dan dia bantu juga untuk mungkin kita ada masalah keturunan yang menyebabkan keturunan kita pun ada masalah-masalah yang berkaitan tentang batu karang ni. Dan satu lagi, polyphenol ni sangat terkenal sebagai recovery. Orang yang cedera, orang yang ada pembedahan, orang yang bersukan, penat, orang yang ada masalah kesihatan kan, berlaku buat operation ke, berdarah kan. So jadi polyphenol ni dia akan bantu untuk speed up recovery. Jadi saya nak kongsi satu contoh testimoni salah seorang pelanggan saya yang doktor discharge dia daripada rawatan batu karang, sebab doktor check, dah buat ultrasound, dah tak ada. Okey, dan dia ambil rawatan doktor. Dia pun ambil rawatan doktor, dan tapi dalam masa yang sama dia ambil juga suplemen-suplemen ni. Dan bila dia bagi tahu dia ambil suplemen ni, doktor kata okeylah, teruskanlah sebab kesan dia bagus.
kesan dia bagus dan awak boleh discharge daripada rawatan. Maksudnya tak perlu datang balik dah untuk follow up sebab masalah batu karang dia dah selesai. Batu karang dalam buah pinggang dia. Alhamdulillah. Jadi saya boleh ajar dah macam mana teknik pengambilan dan boleh dapatkan daripada saya sebab saya akan bagi banyak share lah tips tentang masalah batu karang ni. So nak dapatkan simple saja, boleh klik link yang saya sediakan di bahagian description dan ataupun contact nombor ni. Bye.